Selamat datang ke restoran pertama Khairul Aming. Selepas setahun simpan rahsia, akhirnya hari ini KA boleh umum yang restoran pertama Khairul Aming telah pun siap dibina. Dengan memakan modal RM4 juta, kita bina restoran masakan kampung daripada scratch ke atas tanah seluas 8,000 kaki dekat Kampung Baru, lebih kurang dalam 9 minit dari KLCC. Jadi proses ni bermula pada awal tahun lagi, sebab kita nak buat bangunan daripada scratch kan, all out. Jadi prosesnya ambil masa sikit lah. So berbekalkan bisnes partner yang dah lama dalam industri restoran, kami bertiga berganding bahu untuk jadikan idea ni satu realiti. Dari segi konsep, kita nak buat restoran yang besar yang boleh tampung 250 orang pada satu masa, and akan ada 2 tingkat lah. Jadi konsep kita pilih semi glass house yang ke arah gudang untuk tampung crowd KA yang bukan dekat Malaysia saja, tapi untuk yang menonton dari serata dunia. Dari segi dapur pula, kita spend lebih daripada RM10 juta nak bina kitchen yang selesa untuk chef-chef kita masak, and dalam tu semuanya equipment yang best-best yang baru-baru saja. So selepas berbulan-bulan construction, akhirnya struktur bangunan kita dah pun siap sepenuhnya, dan sekarang kita ready untuk proses decoration ID. Jadi untuk konsep restoran ni, kita nak angkat elemen kampung di tengah-tengah kota raya. Jadi kita banyak main dengan elemen kayu, elemen daun hijau, angin bertiup sepul-sepul bahasa. So bila korang masuk restoran ni, akan ada satu kipas mega besar kita pasang untuk bagi suasana berangin macam kat kampung lah. Jadi kita nak bila korang melangkah masuk ke restoran ni, dia akan bagi satu pengalaman dine-in yang lain dari yang lain. Bukan setakat visual, tapi suasana pun kita nak biar customer teringat kat kampung. So bila korang drive